Mukbang. Okay, walaupun episod ni tak adalah nak makan-makan sangat, tapi it's my birthday. So, semalam 28 bulan 2 is my birthday. So, I pergilah ke kedai-kedai macam Zeus and Gigi Coffee and so on untuk macam redeem lah apa pun yang kita dapat lah. Cara ni mudah je, korang pergi je dekat kaunter cakap nak redeem birthday something then dia akan cakap lah kena ada apps then kena ada voucher. So, korang janganlah rasa segan-segan sangat. Itu adalah hadiah korang. So, korang pergi je redeem korang punya hadiah. Okay, kita dapat Zeus. Kita dapat kek. Disebabkan aku ceritanya aku nak beli kek. Aku nak kek Luciamo. So, aku tak tahu apa dapat. Tapi kita dah dapat kek. So, kita akan pergi air lah. Nanti kita balik lagi. So, untuk air aku pilih-pilih sebab aku tahu voucher memang sah dapat beli satu. Cuma satu. Alhamdulillah lah. So, aku memang teringin nak cuba apa nama, Mouser, matcha dia tu. Alhamdulillah dapat mencuba. Ceritanya ada bad something happen. Tapi tak apalah, kita pergi ke next store. Iaitu maybe Cadbury. Gitu kau. Banyak tau kat sana yang sedap-sedap lah. Tadi pula mungkin 2 kali puasa sama kan. Tapi itulah. Tak ada kek yang aku nak tu. Tu dia kek mochi. Hari tu ada. Boleh lepas aku pergi. Sekarang tak ada. Sedih sikit sebab aku drive setengah jam dari sini ke rumah aku. Tapi tak apa. Mungkin ada rumahnya sebab kek aku ada banyak jidat. So itulah cerita dia. Mudah Allah bagikan ekor ni. Allah gantikan yang lain. Itulah cerita dia. So setakat ni ini yang dikutip. Nanti kita sambung malam lagi ya. So malam aku lepas tarawih kira moreh lah kan. So aku pun merasa bikin kek tu. Korang jangan nak ni fikir bukan-bukan yang kek tu semuanya aku makan. Tak, aku bagi kat orang. Sebab aku kalau style aku jadi aku suka share dengan orang lain apa yang aku dapat. Alhamdulillah lah tu rezeki aku dah bagi peluang untuk aku share ke orang lain. Okay, time bagi orang. Nak jadi ceritanya malam tu my friend sambut birthday I. So bukan jarak sini mungkin kita rasa plan kita dah cantik kan. Tapi itulah Allah ni sebaik perancang. So letak je kat Allah. Allah akan bagi the best thing. So that's it for today. Bye.